Weh, ada jualan gudang lagi lah weh. Jom mai sini. Serendah RM5. RM5 je. Aku ingat typo tadi. Jangan nak kata aku. RM5 ni nak beli tisu, nak beli susu. Baby pun tak cukup ni, tak lepas. Weh, tapi betul lah. SJ Circle buat jualan gudang happy hour lagi. Kali ni lama sikit. 12 tengah hari sampai pukul 6 petang mereka buat. Aduh. Ni kalau macam ni, nak jimat ni tak lepas ni. Baru ingat nak jimat. Aku dah janji dengan diri aku nak jimat. Tak boleh. Tak payah jimat kali ni. Kita kena pergi serbu. Sebab apa? Ni kali ni Pampers Baby 60% off terus. Mereka bagi kau-kau punya. Jom Hana tengok kat sini Hana. Ni 12 tengah hari ni sampai pukul 6 petang. Dia start. Uish, 6 jam ni sempat ni nak selfie, nak beli, nak borong, nak tapau sekali ni. Mestilah kali ni bukan first round je mereka buat. Bukan 6-7 November je. Dia sambung 27, 28 November. Dan last kali 4 hingga 5 Disember. Mereka sambung. 3 ni. Ni macam drama bersiri ni. Jualan Pampers musim ketiga. Weh, ni bukan okey. Kalau macam tu drama bersiri kan, siapa yang terlepas episod 1 tanpa boleh main next episode. So siapa cepat dia dapat. Tapi sis rasa sis nak kena booking lori sekarang ni. Kalau tak booking sekarang ni, nanti kan tinggal apa? Debu je. Bukan kotak debu. Ya, kalau macam tu jom. Mai pakat-pakat mai. Kita main dekat SJ Circle BA Kulim 2. Dan jangan cakap hakak tak payung nak. Jom jumpa kami di SJ Circle. Bye. Jualan gudang SJ Circle 6 dan 7 November, 27 dan 28 November, 4 dan 5 Disember. Dari jam 12 tengah hari sampai 6 petang. Baby diaper serendah RM5. Diskaun hingga 60%. Sementara stok masih ada.